Saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Siti Kausar Zakaria. Terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan kami daripada kumpulan yang keempat. Kami daripada Seksyen MC032 bagi subjek falsafah dan isu semasa. Untuk tugasan kedua kami telah memilih tajuk Etika Kecerdasan Buatan ataupun Artificial Intelligence dalam sektor pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang, iaitu saya sendiri, Adam Zafri, Yashwini, Ivan Priscilla, Vaisnavi, Darshini, Vinod, Jessica Sud, Naimah Najihah, Eliana dan juga Ramya. Untuk bahagian saya akan membentangkan mengenai latar belakang kecerdasan buatan dalam sektor pendidikan serta penyataan masalah. Apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan ataupun bahasa Inggerisnya iaitu Artificial Intelligence merupakan suatu sistem komputer yang mana ia melaksanakan tugasan yang memerlukan kecerdasan manusia. Contoh AI yang sering digunakan oleh pengguna pada zaman kini ialah ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot dan juga Meta AI. Antara kelebihan yang kita boleh lihat dari sudut kecerdasan buatan ini ialah ia merupakan satu medium penting untuk menyokong pembelajaran interaktif yang berpusatkan pelajar. Yang kedua, ia juga membantu pelajar untuk mendapatkan sesuatu maklumat yang ingin diperoleh dengan pantas. Yang ketiga, ia juga membantu pelajar untuk merangka idea awal sebelum memproses sesuatu keputusan dalam melaksanakan tugasan mereka. Dari sudut pendidik, ia dapat membantu seorang guru itu untuk menyediakan bahan pembelajaran seawalnya sebelum memulakan sesuatu kelas. Di samping itu, ia juga dapat membantu guru untuk menyediakan draft soalan pentaksiran untuk peperiksaan. Baik, antara soalan yang sering dibangkitkan dalam kecerdasan buatan terutamanya dalam sektor pendidikan iaitu kecerdasan buatan ini menimbulkan integriti akademik, iaitu seorang pelajar mudah bergantung kepada AI tanpa memahami konteks sebenar sesuatu isu. Yang selain itu, keabsahan maklumat juga boleh dipertikai kerana ia tidak semestinya tepat dan juga sahih. Justru itu, kita boleh simpulkan bahawa kecerdasan buatan ini hanyalah sebagai alat untuk menyokong, bukan menggantikan peranan manusia. Dan seperti mana kita mengambil penyataan daripada Yan et al. Pada tahun 2023, gunalah kecerdasan buatan ini secara bijak, seimbangkan teknologi dan juga manusiawi. Untuk seterusnya, saya persilakan Vinod menguraikan subtopik yang seterusnya. Dipersilakan. Selamat sejahtera, nama saya Vinod dan saya akan menerang tentang kepentingan kajian serta hubungannya dengan rukun negara dan falsafah sejahtera. Pertama, kajian ini penting untuk memahami keranan buatan atau AI dalam pendidikan. Kajian ini juga membantu mengenal pasti kesediaan guru dan pelajar dalam penggunaan teknologi AI serta meningkat kemahiran digital. Selain itu, hasil kajian dapat membantu pihak sekolah dan kerajaan menyediakan garis panduan yang sesuai untuk menggunakan AI dalam pendidikan. Seterusnya, penggunaan AI berkait rapat dengan rukun negara kerana teknologi ini perlu digunakan secara berkaitan, bertanggungjawab dan mengikut undang-undang. Dari aspek falsafah sejahtera pula, AI bukan sahaja membantu meningkatkan pembelajaran, malah turut menyokong intelek, emosi, rohani dan sosial pelajar. Kesimpulannya, AI mampu menunjukkan pendidikan tetapi menggunakannya perlu diseimbangkan dengan nilai kemanusiaan dan etika. Sekian, terima kasih.
Selamat sejahtera semua, saya Darshni. Saya akan menerangkan mengenai konsep Artificial Intelligence atau AI, lagi konsep etika serta AI dalam pendidikan. Pertama sekali, Artificial Intelligence iaitu AI ialah teknologi yang membolehkan komputer meniru kebolehan manusia seperti berfikir, menganalisis maklumat, mengenal pasti cara dan membantu dalam membuat keputusan. Pada masa sekini, AI semakin berkembang dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan. Antara contoh aplikasi yang sering digunakan ialah ChatGPT, Google, Gemini ataupun Microsoft Copilot. Seterusnya, etika merujuk kepada prinsip moral yang menjadi panduan kepada setiap individu untuk bertindak dengan betul dan bertanggungjawab. Dalam bidang pendidikan, penggunaan AI perlu berlandaskan nilai seperti kejujuran, akademik, integriti dan rasa tanggungjawab. Pelajar perlu menggunakan AI sebagai alat pembelajaran, bukannya untuk menyalin tugasan atau melakukan pelagarisme. Akhirnya, AI iaitu Artificial Intelligence telah membawa manfaat dalam pendidikan juga. Teknologi ini membantu guru menyediakan bahan pengajaran, menghasilkan latihan serta memberi maklum balas kepada pelajar dengan lebih cepat dan lanjut. Pada masa yang sama, pelajar dapat memperolehi pembelajaran yang lebih interaktif dan mengikut tahap keupayaan masing-masing. Kesimpulannya, etika merujuk kepada prinsip moral yang menjadi panduan kepada setiap individu untuk bertindak dengan betul dan bertanggungjawab. Dalam bidang pendidikan, penggunaan AI perlu berlandaskan nilai seperti kejujuran akademik, integriti dan rasa tanggungjawab. Pelajar perlu menggunakan AI sebagai alat pembelajaran, bukannya untuk Alamak. Selamat sejahtera semua, saya Darshni. Dan saya akan menerangkan mengenai konsep Artificial Intelligence iaitu AI dan juga konsep etika dan serta AI dalam pendidikan. Pertama sekali, Artificial Intelligence yang iaitu AI ialah teknologi yang membolehkan komputer meniru kebolehan manusia seperti berfikir, menganalisis maklumat, mengenal pasti corak dan membantu dalam membuat keputusan. Pada masa sekarang, AI semakin berkembang dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan. Antara contoh aplikasi AI yang sering digunakan dalam kalangan. Bila kita sebut tentang AI, kita selalu fikir ia hanya tentang teknologi. Tapi sebenarnya, AI juga mencetuskan banyak persoalan falsafah. Dalam kajian ini, saya bahagikan kepada dua sudut. Sudut yang pertama ialah falsafah teoretikal yang bertanya AI itu apa, dan yang kedua ialah falsafah praktikal yang bertanya macam mana kita patut guna AI. Kita mulakan dengan sudut teoretikal. Di sini, kita persoalkan asas tentang AI. Yang pertama, ontologi. Adakah AI ini benar-benar pintar? Ahli falsafah John Searle pada tahun 1980 pernah buat eksperimen Chinese Room. Beliau kata AI mungkin boleh jawab, tapi belum tentu AI faham apa yang ia jawab. Yang kedua, epistemologi. Dari mana AI belajar? Jawapannya daripada data manusia. Jadi, kalau data itu berat sebelah, maka jawapan AI pun akan berat sebelah. Yang ketiga, falsafah minda. Alan Turing pada 1950 memperkenalkan Turing Test. Tujuannya untuk uji sama ada mesin boleh berfikir seperti manusia. Kesimpulannya, bahagian ini mengingatkan kita jangan menuhankan AI. Ia tetap alat. Sekarang kita pergi ke sudut yang lebih dekat dengan kita, iaitu praktikal.
Ini tentang AI dalam kehidupan sebenar, terutama dalam pendidikan. Isu pertama ialah etika. Kalau pelajar guna AI untuk buat semua kerja, macam mana dengan integriti? Dan siapa nak bertanggungjawab kalau AI bagi maklumat yang salah? Isu kedua, akses dan keadilan. Tidak semua pelajar ada peluang yang sama. Contohnya, di kawasan luar bandar seperti di Sarawak, ada yang masih bergelut dengan internet. Jadi, kalau kita terus guna AI tanpa perancangan, kita mungkin mencipta jurang yang baru. Isu ketiga, kemanusiaan. John Dewey pada 1938 pernah berkata, pembelajaran berlaku melalui pengalaman dan interaksi. AI boleh bantu, tapi AI tak dapat gantikan empati, nasihat dan bimbingan daripada seorang guru. Jadi, mesejnya mudah. Guna AI secara berhemah. Jadikan ia pembantu, bukan sebagai pengganti. Jadi, apakah kedudukan AI dalam kajian ini? Kita perlu gabungkan kedua-dua. Dari sudut teoretikal, kita kena faham hard AI. Dari sudut praktikal, kita kena jaga etika penggunaannya. Maklumat akhir kita adalah satu, penggunaan AI yang kritis, beretika dan berpusatkan manusia. Kesimpulannya, AI bukan sekadar isu teknologi. Ia juga isu falsafah yang memaksa kita tanya semula, apa itu belajar dan apa itu mengajar. Dengan memahami kedua-dua dimensi ini, kita dapat pastikan AI menguatkan kemanusiaan dalam pendidikan. Halo, saya Priscilla dan saya akan menerangkan bahagian 2.3 iaitu analisis isu berdasarkan logik deduktif dan induktif. So, dalam isu etika kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan, logik digunakan untuk memahami punca masalah berlaku dalam kalangan pelajar dan guru. Dan masalah ini berlaku secara rasional. So, pertama ialah logik deduktif. So, logik deduktif bermula daripada idea atau prinsip umum kepada kesimpulan yang lebih khusus. So, dalam konteks AI, kita tahu bahawa teknologi pendidikan perlu digunakan secara bertanggungjawab. So, jadi, apabila AI digunakan tanpa kawalan atau tanpa etika, ia boleh menyebabkan masalah seperti plagiarisme dan maklumat yang tidak tepat, dan pelajar akan terlalu bergantung kepada teknologi dan tidak menggunakan perfikiran yang kritis. Kedua ialah logik induktif. So, logik induktif pula berdasarkan pemerhatian atau pengalaman sebelum membuat kesimpulan. Contohnya, apabila terdapat pelajar menggunakan AI untuk menyiapkan tugasan tanpa memahami isi kandungan dan persoalan yang ditanyakan, kita dapat melihat bahawa penggunaan AI memerlukan panduan dan kesedaran etika. So, kesimpulannya, kedua-dua logik ini membantu kita memahami bahawa masalah AI dalam pendidikan bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga cara manusia menggunakan teknologi tersebut. Oleh itu, AI perlu digunakan secara bijak, bertanggungjawab dan beretika supaya dapat membantu proses pembelajaran yang berefektif. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Vaishnavi Manimaran. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan ataupun isu kecerdasan buatan AI dalam pendidikan terhadap hikayat insan dari sudut psikologi dengan sosiologi. So, pertama sekali saya akan menekankan tentang sudut psikologi dahulu. So, AI memberi banyak manfaat seperti membantu pelajar belajar dengan lebih mudah, cepat dan mengikut terhadap kemampuan masing-masing. Dari sudut psikologi kognitif, AI dapat meningkatkan kefahaman dan pencapaian akademik. Namun begitu, pengguna AI yang berlebihan boleh menyebabkan pelajar terlalu bergantung kepada teknologi sehingga kurang berfikir
secara kritis dan kurang berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Selain itu, AI juga boleh mengurangkan interaksi sosial sekaligus memberi kesan kepada perkembangan emosi, motivasi dan keyakinan seseorang didik pelajar. Dari aspek etika pula, AI boleh mendorong berlakunya plagiarism jika disalahgunakan. Oleh itu, AI perlu digunakan secara bertanggungjawab dan beretika. AI seharusnya menjadi alat yang membantu pembelajaran, bukannya menggantikan peranan manusia. Dengan penggunaan yang seimbang, AI dapat menyokongkan pembentangan insan yang berilmu, berfikiran kritis, berakhlak mulia dan mempunyai kesejahteraan psikologikal. Seterusnya, saya akan menekankan dari sudut sosiologi. Dari sudut sosiologi, AI telah memudahkan proses pembelajaran dengan memberi akses kepada makluman dan pembelajaran yang lebih pantas. Dari sudut sosiologi juga, penggunaan AI yang berlebihan boleh mengurangkan interaksi antara guru dan pelajar, sekaligus menjejaskan kemahiran komunikasi dan hubungan sosial. Kebergantungan kepada AI boleh menjejaskan nilai integriti, kejujuran dan pemikiran kritis pelajar. AI juga boleh mewujudkan jurung pendidikan kerana tidak semua pelajar mempunyai akses kepada teknologi yang sama. Walau bagaimanapun, AI turut memberi manfaat manfaat dengan membantu guru menyediakan pembelajaran yang lebih berkesan dan menyokong pendidikan inklusif. AI seharusnya digunakan sebagai alat untuk membantu pembelajaran, bukan menggantikan peranan manusia. Penggunaannya perlu diseimbangkan dengan nilai kemanusiaan, etika dan hubungan sosial agar dapat melahirkan insan yang berilmu, akhlak dan bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Jessica Siut. Hari ini saya ingin membentangkan tentang AI dalam pendidikan, hubungan manusia, Tuhan, teknologi, dan nilai kemanusiaan dari perspektif metafizik. Daripada perspektif metafizik, AI bukan sekadar teknologi tetapi turut melibatkan persoalan tentang hakikat manusia, hubungan dengan Tuhan dan nilai kemanusiaan. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan ialah sumber segala ilmu, manakala AI merupakan hasil ciptaan manusia yang menggunakan akal dan kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Tuhan. Oleh itu, AI tidak boleh menggantikan Tuhan sebagai sumber ilmu, sebaliknya perlu digunakan secara beretika dan bertanggungjawab. Kedua, hubungan manusia dengan teknologi. AI dapat membantu guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seperti contohnya, menyediakan bahan pelajaran, menjawab soalan dan memberikan maklum balas dengan cepat. Namun, AI hanyalah alat. AI tidak mempunyai emosi, hati, roh atau pertimbangan moral seperti manusia. Selain itu, penggunaan AI perlu selari dengan nilai kemanusiaan seperti kejujuran, amanah, empati dan tanggungjawab. Contohnya, pelajar tidak seharusnya menggunakan AI untuk meniru tugasan atau melakukan plagiat, manakala guru perlu menggunakannya sebagai alat sokongan tanpa mengabaikan peranan mereka sebagai pembimbing. Kesimpulannya, AI mampu meningkatkan keberkesanan pendidikan, tetapi ia tidak dapat menggantikan peranan manusia dalam membentuk akhlak dan sahsiah. Oleh itu, penggunaan AI hendaklah sentiasa berpandukan nilai moral, etika dan kepercayaan kepada Tuhan agar teknologi dapat dimanfaatkan untuk melahirkan insan yang seimbang dan berakhlak mulia.
Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Ramya. Hari ini saya akan buat pembentangan berkenaan dengan topik 4.1. Epistemologi merupakan satu cabang dari falsafah yang membahas tentang sifat, sumber, cara mendapatkan serta kebenaran ilmu pengetahuan tertentu. So, dalam hal penggunaan AI pula, AI ini mendapat pengetahuan berkat proses machine learning melalui analisis data yang banyak. So, AI ini tidak memiliki kemampuan berfikir, memahami, maupun mempertimbangkan sesuatu secara moral seperti manusia. Maksudnya ini adalah benda yang tak sahih lah maksudnya. Okay. Oleh itu, penggunaan AI harus menggunakan pemikiran kritis, serta contoh kata kita menggunakan AI, kita perlu buat pemeriksaan di mana kita kena adakan pemeriksaan kebenaran informasi dengan bantuan sumber yang misalnya buku, jurnal ataupun apa-apa website yang rasmi yang kita boleh buat rujukan yang benar. So, antara topik yang kedua saya akan bentangkan adalah 4.2, teori kebenaran. So, teori kebenaran ini digunakan dalam menentukan apakah maklumat yang dihasilkan oleh AI, iaitu AI itu memberi kita informasi yang benar ataupun yang salah. So, teori kebenaran ini terbahagi kepada teori koheren, di mana ia mengungkapkan bahawa suatu maklumat akan dianggap benar jika itu konsisten dengan teori. Dan antara teori yang kedua ialah teori pragmatik, di mana ia menilai berdasarkan efektivasi sesuatu maklumat dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Yashini, anak perempuan Suresh. Saya sambungkan presentation saya. Postmodernism dan etika AI dalam pendidikan. Maksud postmodernism ialah menolak idea satu, kebenaran mutlak, menekankan kepelbagaian perspektif dan tafsiran, and also pengetahuan dipengaruhi oleh media, teknologi dan pengalaman individu. Kaitan dengan AI dalam pendidikan. AI menyediakan maklumat daripada pelbagai sumber digital. AI boleh menghasilkan jawapan yang berbeza bagi soalan yang sama. And also, pelajar tidak lagi mengantung kepada guru dan buku teks sebagai satu-satunya sumber ilmu. Konsep hyperreality, AI menghasilkan esei, gambar dan video menyerupai hasil manusia. Kedua adalah sukar pembezaan antara realiti dan kandungan yang dijana oleh AI. Mempengaruhi perspektif pelajar terhadap ilmu dan kebenaran. Cabaran etika agama dan budaya, menerima maklumat AI tanpa menyemak kesahihan, mengurangkan pemikiran kritis dan usaha kendiri. Dan seterusnya, relativism dan etika kecerdasan buatan AI dalam pendidikan. Maksud relativism, kebenaran dan nilai moral mengantung pada pandangan, pengalaman dan kepercayaan individu. Tiada satu jawapan atau standard yang dianggap benar oleh semua orang. Kaitan dengan AI dalam pendidikan, ada pelajar menganggap AI membantu mempelajaran dan menjimatkan masa. Ada yang berpandangan menggunakan AI secara berlebihan menyejaskan integriti akademik. Implikasi relativism terhadap menggunakan AI, menerima jawapan AI, menyemakkan kesahihannya, mengurangkan budaya menyemak fakta daripada sumber yang sahih. And cabaran etika, risiko menyalin kandungan AI tanpa memahami isi kandungan, menyejaskan integriti akademik,
dan tanggungjawab moral. Bagaimanakah menggunakan AI mencebar tradisi agama dan budaya dalam pendidikan? Menyejaskan kejujuran dan integriti akademik. Sesetengah pelajar menyalin jawapan yang dijana oleh AI tanpa memahami atau menyemak kandungannya. Hal ini bercangka dengan nilai agama yang menekankan kejujuran, amanah dan tanggungjawab dalam mencari ilmu. Mengkurangkan budaya menyemak kesahihan ilmu. Belajar mungkin menganggap semua maklumat daripada AI adalah benar tanpa merujuk buku, jurnal atau sumber yang sahih. Ini dengan ajaran agama yang mengalahkan pencarian ilmu yang benar dan berasaskan bukti. Seterusnya, mengkurangkan pembelajaran kendiri dan pemikiran kritis. Kebergantungan yang berlebihan terhadap AI boleh menyebabkan pelajar memilih jalan mudah dan kurang usaha untuk berfikir, menganalisis dan menyelesaikan masalah sendiri. Keadaan ini menjejaskan budaya pendidikan yang menekan usaha perkembangan intelek. Mengubah peranan guru sebagai sumber ilmu yang pembimbing. Hal ini boleh mengurangkan integrasi guru belajar serta cabaran budaya pendidikan Malaysia yang menghargai peranan guru dalam pembentukan ilmu, sosial dan nilai moral. Terima kasih. Hai, saya Najiha. Saya akan menerangkan berkenaan penyelesaian etika dalam penggunaan AI di institusi pendidikan. Penggunaan AI dalam institusi pendidikan perlu disertakan dengan garis panduan etika yang jelas. Ini adalah untuk memastikan teknologi tersebut dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Antara penyelesaian utama ialah dengan cara menggubal garis panduan etika di institusi pendidikan. Ianya perlu dilaksanakanlah bagi menjelaskan situasi yang membenarkan penggunaan AI hanya sebagai alat sokongan pembelajaran. Sekiranya pelajar menyerahkan hasil kerja yang dijana sepenuhnya oleh AI tanpa pengakuan, keadaan ini akan dianggap sebagai pelanggaran etika. Kedua, mengamalkan konsep human in a loop, maksudnya institusi pendidikan juga perlu mengekalkan manusia sebagai pembuat keputusan yang utama, manakala AI hanya berfungsi sebagai alat sokongan. Pendekatan ini bagi memastikan pertimbangan profesional, nilai kemanusiaan dan konteks pembelajaran tidak diketepikan. Ketiga, pemantauan dan penilaian secara berkala lah bagi memastikan teknologi tersebut terus selaras dengan maklumat pendidikan serta nilai moral yang ingin diterapkan. Seterusnya, konsep epistemic humility dalam penggunaan AI. Epistemic humility merujuk kepada sikap rendah hati dari sudut ilmu, iaitu kesedaran bahawa pengetahuan seseorang adalah terhad. Begitu jugalah dengan AI. AI juga mempunyai batasan. Oleh itu, kita tidak seharusnya menerima jawapan AI secara membuta tuli. Walaupun AI berupaya menghasilkan jawapan yang meyakinkan, namun harus diingatkan bahawa ianya masih berpotensi menghasilkan maklumat yang tidak betul dan tidak tepat. Seterusnya, menyemak maklumat dari sumber yang sahih, mengamalkan pemikiran yang kritis dan reflektif, dan AI membantu pembelajaran, bukan menggantikan pemikiran manusia. Dari segi falsafah pendidikan, epistemic humility juga menegaskan bahawa proses memperoleh ilmu bukan sekadar menerima maklumat secara pasif, tetapi melibatkan soal jawab, refleksi
penilaian dan pembinaan kefahaman secara berterusan. Cadangan penambahbaikan, garis panduan etika AI yang komprehensif. Pertama, Kementerian Pendidikan Malaysia dan institusi pengajian tinggi perlu menggariskan garis panduan etika yang lebih komprehensif sebagai rujukan kepada guru, pensyarah dan pelajar. Garis panduan ini perlu merangkumi aspek integriti akademik, perlindungan data peribadi, ketulusan penggunaan AI dan tanggungjawab pengguna. Kedua, latihan profesional kepada pendidik. Latihan profesional berkaitan AI perlu diperluaskan lagi kepada tenaga pengajar agar mereka mampu menggunakan teknologi tersebut secara berkesan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Latihan ini juga mampu meningkatkan keupayaan pendidik untuk mengenal pasti risiko penyalahgunaan AI serta membimbing pelajar menggunakannya secara bertanggungjawab. Ketiga, integrasi literasi AI dan etika digital dalam kurikulum. Kurikulum pendidikan wajar memasukkan elemen literasi digital, etika teknologi dan pemikiran kritis sejak dari peringkat sekolah. Dengan cara ini, kita bukan sahaja dapat membentuk generasi yang bukan sahaja celik teknologi, malah mempunyai kesedaran oral dalam penggunaan AI. Dan seterusnya, pendedahan tentang integriti akademik. Institusi pendidikan juga perlu menggalakkan budaya ketelusan dengan mewajibkan pelajar mengisytihar penggunaan AI dalam setiap tugasan akademik apabila teknologi tersebut digunakan sebagai alat bantuan. Okey, sebagai kesimpulan, AI dalam pendidikan perlu dilihat secara holistik dari perspektif falsafah, bukan sekadar sebagai kemajuan teknologi. Penggunaan AI perlu berpandukan prinsip etika bagi memastikan ilmu digunakan secara bertanggungjawab. AI mampu meningkatkan kecekapan pembelajaran namun tidak dapat menggantikan kebijaksanaan, pertimbangan moral dan nilai kemanusiaan. Keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai falsafah penting untuk melahirkan insan yang berfikiran kritis, beretika dan berintegriti. AI sebagai pemangkin pendidikan, manusia sebagai penentu nilai dan kebijaksanaan. Bukan sahaja pembentangan daripada kami, diharapkan sedikit sebanyak input dan juga maklumat yang kami bentangkan ini kita dapat memahami pentingnya menjaga sesuatu etika, terutamanya dari sudut kecerdasan buatan ini dalam sektor pendidikan, agar pendidikan kita dapat dimajukan lagi dengan adanya teknologi-teknologi dengan garis panduan yang betul yang boleh dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Sekian daripada kami. Terima kasih.